Kita akan tanam pudina. Daun pudina ni kita banyak guna dalam minum teh ke, kita nak buat masak kari, kita nak masak apa-apa, kita selalu pakai pokok daun pudina ni. Pokok pudina ini, secret dia perlukan banyak air sebenarnya. Apa yang lebih bagus daripada sub-irrigated planter? Pokok pudina ni kita koyak-koyakkan je kan. Kita bukan tuai satu pokok tu kan. Kita just ambil daun-daun dia dengan batang-batang dia je kan. Dia akan tumbuh balik dan dia takkan mati kerana dia cukup air dan dia cukup nutrien. Ini bekas yang lebih kecil kerana kita nak tanam pokok herba macam pudina. Bekas ni pun kita beli dari bakery ataupun tempat yang jual bahan-bahan untuk bakery. RM1 satu. Satu bekas akan duduk dalam satu lagi bekas tu. Dan kerana dia punya leher dia atau collar dia tinggi, dia akan menyediakan satu ruang dekat bawah ni. Dan ruangan ni dia akan jadi macam empangan ataupun takungan air. So dalam satu minggu mungkin sekali ataupun 2 kali kalau hari yang panas sangat.